gerak ke airport. Hari ni kawan kita, brother, tolong hantar ke airport. Balik dia bagi kau. Okey. Jangan aku tak bagi kau. Kita dah sampai ke KLIA. Ni kita dah turunkan barang. Jadi kita nak pergi check in. Firstly kita nak pergi cari counter information dulu sebab kita nak tanya berkenaan dengan butterfly effect. Butterfly effect. Butterfly effect. Kita dah email tapi dah belum dapat lagi detail. Nanti kita akan upload. Alright. Let's go. Okay, Alhamdulillah kita punya dah okey. Memang dia orang notice yang kita dah register. Sekejap lagi kita terus masuk dalam lah kot. Kita check in barang. Kita check in. Kemudian kita masuk dalam terus. Kemudian kita cari makan kat belah dalam. Orang dah check in. Kita nak pergi makan. Lepas tu Cik Nadia akan hantar kita orang masuk dalam. This is the perfect night tonight. Pastikan tiada balongan anda tertinggal. Okey, diorang ni dapat dapat hadiah. Cabin crew bagi diorang 2 beg, seorang satu. Ada apa? Setelah apa dia? Tadi dapat beg, lepas tu ni dia wah. Ya. Adik dapat apa tu? Wah. Dapat beg. Apa ni? Turki, orang Turki ni. Toys lah. Kakak dapat apa? Dia putih. Kakak dapat warna putih. Ayuh. Tengok. Tu kakak dapat tu. Kakak dapat juga. Dapat 2. Okay, tengok tu. Kakak tak boleh. Dua-dua adik punya. So now, this is the perfect night tonight. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Rasa dulu. Okey lah, apa lagi? Apa? Alhamdulillah kita dah selamat mendarat di Istanbul International Airport. Kita dah sampai. Dah sampai. So kita orang dah sampai kat Turki. So kita dah selesai withdraw cash pakai Wise. Cumanya dia ada charge. Kita keluar 2,500, dia ada charge 350 lira. 350 lira lebih kurang 30 ringgit kot. 30 ringgit juga kot. 25 ke 30 macam tu lah. Alright, jom kita pergi keluar. Arif nak kena bayar dulu baru boleh ambil. Kena bayar berapa ringgit So dia cakap kat sini Araba Almat. Alamak, izin nak parah yang lah. 120 lira. Ya cu. Lebih kurang 10 ringgit juga yang. Mesti nak kena bayar juga. Mesti bayar juga. So tak payah bayar lah, 120. So kita angkat je lah kita punya angkat luggage je lah kita punya luggage. Kita punya luggage pula, kita punya bag tu. Kita orang nak cari jalan keluar, nak pergi ke train untuk pergi ke hotel. Kalau ikutkan, kita orang kena naik train M11, M11 and then tukar ambil bus and then tukar ambil train pula. Tak, pakai kamera papa. Kita nak pergi ke train. Kita orang nak hantar student balik. You. Kat dalam train nak pergi ke stesen bas. Okay, sekarang kita dah sampai dekat stesen Kagitani. Stesen yang kita nak naik bas pula. Orang dah naik train, tadi naik monorail, metro, sekarang nak pergi naik bas ni, 46C. Tadi dah naik metro, yang ni naik bas,
sekejap lagi sampai ke Karakoi Station tu, dia tepi sungai kalau tengok pada map. And then ambil tram pula untuk ke Shikuchi. Hotel kita orang kat Shikuchi. Okay, sekarang kat mana yang? Kita dekat Karakoi. Kalau kau tahu, tadi kita naik bas ke sana. Kita tak ambil bas untuk ke stesen di dalam Station dia. stesen saya. So sekarang kita tengah tunggu tram. Kita sekarang dekat sini, Karakoi. Kita dah turun daripada tram. Kita nak pergi ke hotel. Jalan sikit daripada stesen tram tadi. Ini hotel kita dah sampai. Okay. So sekarang kita orang nak pergi makan. So Western Hotel ni dia bawa kita orang. Tak tahu lah dia nak ketuk ke, dia nak makan komisi juga, tak tahu lah. Sebabkan kita orang tak boleh nak check in lagi. Dah sampai. Oh, what's that? Okay, so this is a restaurant. Sekarang mesti mencari makanan untuk dimakan tengah hari. Tapi harganya, ya Robby, mahalnya kat sini. Makanan sampai harga satu pinggan. Ini kita turun tadi ya? Nasi kosong pun 350 lira. Nasi kosong, nasi putih. Ada menu. Suhu lebih kurang 7 atau 8 kot. Tambah hujan lagi, so mungkin dalam 5 macam tu. Setakat ni nasi putih paling murah kita jumpa 220 lira. 220 lira wai. Nasi putih saja 220 lira, 20 ringgit. Kita makan 2 ringgit nasi. Kita dah jumpa kedai yang di cari Hafiz Mustafa. Tapi kedai ni kedai makan apa? Macam dessert. Dessert dia, habis ada makanan untuk adik tak? Tak apa, yang ini banyak ni, yang ini banyak. Ya. Kita tengok kat donor tu, dia ada kebab. Lepas tu ada fries ke kat situ. Jom. Mesti mencari makanan yang murah. Yang boleh lintas. Diteruskan. Okey, jom lintas. Okay, so sekarang kita tengah beli wrap, chicken wrap. So, dalam tu ada fries, so kita boleh bagi fries tu ke adik. Ada tempat makan ni kat atas. Rem betul-betul depan kedai je. Guys, hari ni kita orang sampai je, hujan ya Allah, sejuk. So dapat masuk restoran, dia panas, lega kejap. Suhu sekarang 10 degree. Hari kata sejuk sangat. Saya biasa je. Okey je, 10 okey je. So cari-cari kedai makan, pusing-pusing. Harga mahalnya ya Allah. Mungkin kita orang tak jumpa tempat makan yang murah lagi. Sebab kita pun baru sangat lagi sampai, tak check in pun lagi. Just letak bag, lepas tu terus cari makanan sebab adik dah start lapar. Mungkin ada tempat makan yang murah. Tapi kita orang tak sempat nak ni lagi sebab kita orang jadi macam risau adik lapar. So apa yang ada je kita orang, bukanlah apa yang ada je, masa kita orang survey juga. Semuanya setakat ni donor ni je lah yang bukan dalam budget. Itulah, pada semula makanan sampai. Makan 4 wrap. Kita order 2 wrap ayam. Itu pun dah 540 lira. So dah makan RM60 juga kot. 530 lira. 530 lira. So dah RM55 juga.
Tapi actually sama je kalau beli kat Malaysia pun harga lebih kurang macam tu je kot. Wrap set, wrap set dengan air kan. Sama rumah pun mahal macam tu kan. So tak apalah, kita nak cari yang harga RM10, RM20 memang tak ada lah makanan. Mungkin ada tapi Cuma tadi restoran yang jual nasi tu paling murah nasi kosong pun 220 lira, lebih kurang RM25. lepas tu beras pun saya berapa? 350 350 ringgit. Jadi 350 lira. so ini dapat fries, dapat wrap, and then dapat air. Kita orang ambil air mineral je lah, air water. Jadi dia hantar air. So makanan kita sampai. Thank you. Marana, Fima, Rosakana, Wakina, Azabana. Okay, ni tangga yang kita kena naik untuk bawa bag, luggage dan juga backpack. Tadi Arif dah bawa naik satu backpack ke atas. Ni luggage dengan dekat belakang saya satu backpack. Okay, kita dah check in bilik kita. Ni view untuk wide camera. Dia ada 2 single bed dan dia ada bagi tambah satu extra untuk queen bed lah. Tadi orang tu kata sea view, cuba kita tengok. Tak sea view. Sea view, dia kata ada sea view. Mana view dia? Oh yalah, sea view. Okay, so dia bagi view sea view. Nampaklah sikit laut tu. Kapal-kapal kat sana.